Pernah tak korang terbayangkan yang korang duit nak balik kampung, dah ada bunyi masak-masak rendang, dah ada bunyi nasi impit. Jadi disebabkan itu, ramai yang macam terkejar-kejar nak balik kampung, nak laju. Jadi hari ni saya nak sharekan 4 tips sebelum balik ke kampung. Let's go. Yang pertama adalah bawa kereta tu janganlah bawa laju. Lagi-lagi musim raya ni. Musim raya ni penuh dengan kereta, penuh dengan kenderaan lah dalam atas jalan tu. Jadi korang jangan bawa laju-laju. Kampung korang memang takkan lari lah. Jadi relax saja. Yang kedua, benda ni selalu jadilah untuk orang yang selalu memandu. Kalau korang penat, korang rehat je. Tak perlulah nak kata minum kopi lagi puasa ni, mana boleh minum kopi. Jadi kalau korang penat drive siang-siang macam ni, korang rehat je. Ambil lah dalam tidur sekejap ke, dalam 15 minit ke setengah jam, tak ada masalah. Sekejap je. Yang ketiga, lagi penting, korang janganlah main phone semasa memandu. Itu paling penting. Sebab phone ni, kita tengok phone, fokus kita dah lari dah. Walaupun waktu tu jalan jam ke apa ke, walaupun kita tengok sekejap, benda tu sangatlah bahaya. Jadi jangan main phone. Dan yang terakhir sekali adalah pakailah seatbelt. Ni benda ni akan selamatkan korang punya keselamatan. Kalau apa-apa terjadi, kalau boleh kita elakkan lah, tapi pakai je seatbelt. Kalau apa-apa jadi, kita tak tahu. Dan lagi satu, kita tak pernahlah akan menjangka apa yang akan terjadi. Macam personal accident plus ni, sekurang-kurangnya kalau jadi apa-apa, ada safety net. Umpamakan safety net untuk kita dan sekeluarga. Bukanlah sebab kita nak terjadi apa-apa yang buruk, tapi sebagai satu langkah untuk keselamatan kita juga. Raya ni bukan setakat sekadar balik ke kampung. Dia adalah pulang ke orang tersayang kita. Jadi pandulah dengan hati-hati. Sampai lambat tu tak apa. Janji sampai. Jadi saya nak mengucapkan selamat hari raya kepada semua pemandu-pemandu dan jaga diri di jalan raya. Bye-bye.